Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz nak sentuh tentang nafkah. Nafkah bermaksud iaitu kita membelanjakan duit kita untuk isteri ataupun pasangan kita dan anak-anak dan mereka yang tinggal dalam rumah kita. Beramai ketua keluarga, suami, isteri, kadang-kadang dia belanja kawan dia belanja rakan-rakan di luar pejabat. Dia terlupa belanja mereka yang berada di dalam rumahnya, isterinya, anak-anak, kadang-kadang berkira, kadang-kadang kedekut dengan ahli keluarga. Tetapi dia tidak tahu betapa hebatnya satu ibadat namanya an-nafqah ala zaujah wal iyal, iaitu kita belanja isteri dan anak-anak, yang mana Nabi kata diampunkan dosa, dimasukkan ke syurga. Lalu Nabi bersabda, Nabi kata dinarun anfaqatahu ala fisabilillah, duit yang kau belanjakan pada jalan Allah, kau pergi masjid, kau pergi surau. Dinarun anfaqatahu ila raqbah, duit yang kau belanjakan untuk membebaskan hamba. Dinarun anfaqatahu ila masakin, yang duit kau belanjakan untuk orang miskin. Dinarun anfaqatahu ila zul iyal, duit yang kau belanjakan untuk ahli keluarga. Fa'azamul ajrun, maka pahala paling besar Nabi kata iaitu anfaqatahu ala zul iyal, duit yang kau belanjakan pada ahli keluarga engkau. Sebab itu Nabi juga bersabda dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu, rugi kita tak belanja isteri, anak-anak dan suami kita. Nabi kata 3 golongan aku nampak dia dimasukkan ke syurga lebih awal. Yang pertama orang mati syahid, yang kedua seorang hamba yang ada ilmu dan mampu menasihatkan tuannya. Tetapi Nabi kata nombor 3, afifun muta'afifun bizul iyal, iaitu seorang yang ada duit, dia belanja ahli keluarga dia dengan penuh tanggungjawab. Sebab itu belanjalah isteri, anak-anak. Kita tergolong dalam 3 golongan orang yang dimasukkan ke syurga yang paling awal seperti Nabi sebut tadi.